je. Okey, alhamdulillah hari ni Mama Medan berbesar hati dan murah rezekinya untuk mengenaja makanan untuk penari-penari saya, dan juga saya pun dapat juga tahu makanan daripada Mama Medan macam-macam dia bagi hari ni. Dia punya kelebihan dia adalah sambal gesek dia. Ni saya rasa sambal Tuk-tuk. kutu-tuk. Tuk-tuk. Kerutuk. Tuk-tuk. Oh, tuk-tuk-tuk. Sambal tuk-tuk. Dia ada hari ni nasi ayam hitam manis. Nasi ayam hitam manis. So, ketat ya. Dia punya bentuk. Kazi dah makan ke? Alamak, tak boleh buka. Ni dia. Ni ayam dia, ayam panggang, ayam bakar lagi ya. Ayam bakar. Okay, ni nasi dia. Kak Zee, makan Kak Zee? Ni dia nasi dia. Wah. Ni dia daging dia pun ada, itu kan? Bukan daging, ikan lah. Ikan sambal. Terima kasih Mama Medan untuk makan tengah hari saya. Dia ada juga apa tahu? Dia ada juga siapa-siapa yang nak makan sambal dia pun ada. Sambal yang orang kata ready to eat. Tadam. Okay, boleh dapatkan ya. Terima kasih Mama Medan.